Boleh. Assalamualaikum. Good morning everybody. Mantap guys. Welcome back to Fakar Vlog channel. Alhamdulillah. Sekarang ni jam menunjukkan 7.57. Aku bergerak ke vendor yang pertama untuk hari ni, iaitu di Roti Canai di Bukit berhampiran dekat Bandar Baru Bangi. Mantap. So daripada rumah aku nak ke vendor sejauh 7km untuk pick up order yang pertama ni. And pagi ni lagi sekali dia bagi cash mula-mula. Mantap. Aku nak kena pick up dekat Roti Canai. Nanti nak hantar tu pun berdekatan dengan rumah aku balik. So aku kena patah balik. So lebih kurang 7km lebih jugalah patah balik tu. And order cash pun tengok rating customer okey, alamat pun lengkap. So no problem lah untuk aku ambil order cash ni. Aku pun dah check dia bagi tahu macam biasa sediakan duit kecil. So now kita bergerak ke Roti Canai di Bukit. Kita ada lagi 4 kilo dia dari sini, 6 minit lagi. So jom kita luncur ke Roti Canai. Let's go. Later. Alright, sampai di Roti Canai di Bukit. Sejuk lah naik highway pagi-pagi. Dah lah semalam hujan, beku kulit aku. Okey, mantap. Alright. Mantap bang. Dia katanya dah siap. Jom kita ambil. Nombor berapa ordernya ni? 956. Alright, 956. Cunnya dah siap. Syukur. Belum pukul 8 lagi dah penuh dah kedai ni Memang mantap lah. Order is ready. Check. So macam biasa sangkut handphone dulu. Lepas sangkut handphone barulah kita sangkut makanan. Alhamdulillah. So dengan ini kita pun dah pick up order yang pertama pada jam 8.02. Now kita bergerak di rumah customer yang pertama di Resident Zamrud. Mantap, dekat Kajang 2. So daripada sini kalau ikut laluan dia 9.7 km, 15 minit. Tapi biasalah kita ni rider Kajang, bohong lah tak tahu shortcut kan. Yang senang sikit lalu untuk dia potong-potong tak sampai 9 kilo pun. Kalau ikut map Grab ni 15 minit. So sekarang 8.3 minit. So kalau 15 minit dalam 8.18 dah macam tu sampai kan. So tengoklah kita sampai pukul berapa kejap lagi. Ikutkan tadi aku rasa macam nak cancel tau mula-mula. Tapi aku fikir balik, aku teringat balik video yang lepas. Kita tak cancel order and then rezeki kita capai target kan. Yang tu pula aku teringat tu. So tak apalah, aku cakap ambil je lah. Walaupun pick up pun jauh 7km, no problem. Kita ambil je selagi ada rezeki. So jom sama-sama kita ke rumah customer yang pertama untuk hari ni. Let's go! Yes, sampai di Zamrud Resident. Sepatutnya kita sampai 8.18. So sekarang kita sampai 8.12. Kita dah jimat 6 minit sebab kita halus shortcut. Morning boss. Saya mau pergi Blok A. Kita di dalam Okay, thank you boss. Okay, so rumah customer yang pertama ni katanya kena naik di lobby A. Dia lobby lain-lain tau. Kadang lobby B lah apalah. So yang ni guard kata lobby A. And dia note kat sini pun lobby A juga. So marilah kita cari lobby A. Situ lobby B. Ni kedai dah aku lalu. Mana lobby A? Oh, sini lobby A. Okey, aku nampak. Okey, sampai di lobby A. First order kita untuk hari ni. Ordernya cash. Jom kita naik ke rumah customer untuk pick up duit. Tingkat 10 rumah customer.
Aku tak tekan lagi. So kita arrive dulu. Alamak, tak ada lain lah. Aku nak tahu berapa total cash yang aku kena collect. Okay. Wow, pemandangannya sangat indah. So kita delivered. Kita kena collect dari customer berapa ringgit Line slow lah guys. Maklum lah, baru keluar lift. Kita kena collect dari customer RM37.50. Nampak Okay, jom kita collect. Mana rumahnya? Aku dah berpusing-pusing ni. Ini dia. Tak ada bell ni. Assalamualaikum. Tak ada bell lah guys, aku nak tekan. Kita call je. Hello. Saya dah sampai depan pintu. Ada QR tak? Ada, boleh. Okey. Tak sampai 40. Dia 37.50 sen. Sekejap boleh. Okey dah. Terima kasih. Baik, sama. Okey. Customer dah transfer, dibayar pakai QR. Confirm payment. Untuk order yang pertama RM11.80. Namsoy. So kita dah settle order yang pertama. Sekarang kita cari order yang kedua pada jam 8.20. Kita tengoklah order kita dapat berapa kejap lagi Let's go. Kita keluar dulu. Okay bos, thank you. So kita menuju ke Sungai Tangkas. Kita lalu shortcut untuk kita dapat order yang kedua pula. Jam dah pukul 8.23 ni. Baru first order. Agak lewat juga kita ni. Sebab selalunya 8.30 ni dah 2 ataupun 3 order selalunya kan. Tapi kita baru order yang pertama. Jom kita cari order yang kedua. Many minutes later. 8.40 pagi baru kita dapat order yang kedua di McD Reko ni. Agak lama juga guys aku menunggu order yang kedua ni. 8.40 babe. Gila lama lah. Hari ni sendu lah guys. Aduh ni pun bukan Grab order biasa, ni Grab Express ni. Aku tak pasti kenapa Grab Express. McD dah 2 kali dah aku kena collect McD and Grab Express. So tak tahu dah siap belum. Order pun aku tak boleh tengok order apa, banyak sikit sebab dia Grab Express. So aku kena tunjuk dekat orang McD dulu. Mana orang ni? 3 hours later. The next day. Grab Express. Grab Express. Okay, wait. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nak paper air ni satu lagi lah. Paper air. Alright, baru siap 8.50 aku sampai 8.40. Order Grab Express yang kedua ni, order McD ni siap 8.50. So 10 minit kena sidai dekat McD ni pula. Aduh, tapi Grab Express, kalau Grab Express duit sidai dia tak bayar. Itulah kelemahan dia Grab Express ni. Kalau Grab biasa order kita kena sidai, Grab akan bayar lah, pampasan lah, kira macam sebab tunggu lama kan. So tak syok lah bila Grab Express pula yang sidai. $8.50 baru kita settle pick up order yang kedua. Hari ni agak slow. Bukan hari ni lah, video yang lepas pun memang slow pun. Tahun baru, aku ingatkan tahun baru ni lajulah sikit ordernya kan. Tapi dah macam Grab ni dah tak relevant je. Macam makin lama makin slow, makin lama makin slow. Aku tak pastilah kenapa.
Kalau keadaan dia still macam gini juga, susah lah untuk aku buat vlog. Faham tak? Nak dapatkan dalam 5 ataupun 6 order pun nak kena dapat lebih masa. Tengok sekarang dah nak pukul 9, baru 2 order. Selalu dah nak pukul 9 aku selalu kan dah 4 atau 5 order kan. So bila dah nak pukul 10 tu dapatlah 6-7 order. Sekarang ni baru 2 order kita nak hantar. Agak slow lah tahun baru ni. Kalau next video pun kita cedok masih lagi keadaan macam ni, maksudnya memang susah lah untuk aku buat vlog So selagi ada order aku boleh cedok, no problem. Tapi itulah, untuk buat video tu agak susah lah. Selalunya buat sampai pukul 10, lepas ni nak kena buat sampai lebih-lebih masa lah. Itu ya, agak susah sikit. Macam hari ni Alhamdulillah cuaca redup. Syukur sebab malam tadi hujan. So redup lah sikit malam ni. Redup lah sikit hari ni nak cedok. So kalau cuaca still macam gini sampai pukul 12 pun aku tak kisah. Kalau pagi tu dah naik matahari, ya Allah, berpeluh ketiak weh. So dari sini kita nak ke rumah customer yang kedua di Bandar Tek, Kajang. 3 km lagi, tak jauh pun. Location customer yang kedua, aku ingatkan hantar dekat rumah. Rupanya hantar dekat kawasan kilang. So nombor 18, ini 20. 18 yang mana? Aku pun tak tahu sangat ni. Ni lah kod 18 rasanya. Kita call dulu lah customer Kod location dia betul 18, tapi orangnya tak ada. So kita call dulu. Saya hantar makan McD punya. Saya dekat depan lah. Okay, kita dah call. So lagi dia keluar lah kot. Tak tahulah betul ke tak betul ni alamat dia. Kata 18. So aku ikut betul lah nombor 18. Sekejap ya. Customer tu kat depan. Pin dia 18 di sini. Okey, saya ingat situ. Yelah. Okey. Alright, welcome. Okey, settle. Dia pun kata semua orang pergi sini. Yelah sebab pin nombor 18, jadi orang berhenti kat nombor 18 lah kan. So settle. Alamak, lupa lah pula nak ambil gambar Grab Express lah kan. So aku ambil gambar jalan je lah. Boleh ni. Okay, settle. Complete drop off RM5.70. Gamsah untuk order yang kedua. Jam menunjukkan pukul 9.01. Kita mencari order yang ketiga, keempat dan yang kelima. Aku target 5 order lah untuk hari ni sampai pukul 10. Dapat ke tak dapat tu tak tahu. Itu atas rezeki. So sekarang kita punya misi adalah mencari order. Sekarang ni kita dekat dengan Bandar Tek. Jom kita lalu Bandar Tek. Lepas tu kalau tak ada Bandar Tek, ke Bandar Kajang. Tak ada Bandar Kajang, Bandar Rubangi. Itulah jalannya. Kalau tak ada juga aku tak tahulah. Kita tengok order kita dapat pukul berapa. Which coin? 20 minutes later. 9.15 saya dah sampai di Bandar Kajang. Masih order tak ada lagi guys. Allahu Akbar. And tadi aku lalu kat Metro Point pun ramai juga rider duduk tepi jalan. Tak tahulah ordernya tak ada. Uish, air Milo lah guys. Sedap oh. Tak pastilah dah. Memang tahun baru ni order sendu gila lah ni. So kalau macam gini, aduh hai. Memang payah lah untuk aku. Bukan untuk korang, untuk aku nak buat vlog ni. Bayangkan, baru 2 order. Pukul 9 suku dah ni. Jauh lagi perjalanan kita. 2 order video berapa pendek je sangat kan. Korang tak syok lah. Aduh hai. So daripada aku buang minyak, berpusing-pusing, so aku nak pergi sarapan lah dulu. Daripada pusing tak tentu hala. Tengok tadi situ pun ada Grab tu tunggu. So lepak je lah mamak ni kejap. Pakai tosi, kena tosi sedap kan. Ya. Daripada tak ada order, so sambil-sambil ada apa, sambil-sambil kita makan, sambil kita tunggu order kan. Boleh macam tu kan, tak salah pun. Sebab kita pun dekat Bandar Kajang.
Tosai dia? Tosai satu, teh tarik. Okey. Kita tengok sambil makan ada order ke tak ada 9 suku. Kita makan dulu, tengok ada order ke tak ada. Terima kasih. Thank you. So, jom kita makan dulu. One operation later. 10 tepat baru dapat order yang ketiga, babe. Bapa menangislah macam ni. So kita dapat di sini Damaskus. Tak pasti dah siap belum. Kita tengok dulu. Arrive. And order ni order cash. Aku pun dah call customer. Kita kena hantar di Evo Apartment, Bandar Baru Bangi 031 031. Thank you, boss. Okay, ambil gambar. Aduh, hai. Pukul 10 dah. Baru order yang ketiga. Okay, mantap. So, kita dah pick up. Jom. Kita tak nak buang masa. Jam pun dah pukul 10. Kalau video sebelum ni pukul 10 ni aku dah rehat dah. Tapi ni pukul 10 baru order yang ketiga. Menangis. So dari sini kita ke Evo Apartment, Bandar Baru Bangi, 7.3 km, 12 minit. So agak jauh juga. Aku target 5 order cukup lah untuk buat video kan. Ni kalau baru 3 order, jauh lagi ni perjalanan kita ni. So ada roadblock, mari jom. Boleh. Alright, kasi. So ada roadblock, kita jangan lari. Kita perlu buat apa yang kita patut buat. Orang yang lari roadblock ni, polis akan fikir korang dua benda je. Satu, mungkin motor curi. Dua, bawa barang, tu je. So kalau tak salah, jangan lari. Polis aku okey lagi, jangan JPJ. Itu benda yang tak salah pun jadi salah. Meanwhile, at the Krusty Krab. Ya, sudah sampai di Evo Mall. Kita ke Blok B. So kita naik daripada sini and then kena pusing lah kita. Sebab tak silap aku yang dekat sini Blok A. So kita pusing belah belakang dia untuk ke Blok B. So kita bagi tahu ke customer yang kita dah sampai. Ini dia Blok B, sudah sampai. So dah sampai. Customer kata tadi suruh call, tapi aku dah check. So kita call dia pula tak tahu dia dah baca ke belum. Okay, I'm coming over. Mantap, dia dah baca. So kita tekan arrive, kita tekan deliver. Berapa ringgit Dia order shawarma 2, 48.50 sen. Kalau dia bagi 50, dia kata keep the change. Alhamdulillah lah dapat tips kita. Tapi kita jangan berharap. Ya, Ahmed, Muhammad. Yes, okay. RM48.50. Okay, thank you. Alright. 20, 30, 40, 5, 6, 7, 8. Okay, alhamdulillah ngam-ngam dia bagi. Confirm payment. Order ketiga kita dapat RM8.60. Ngam coy. So, sekarang ni jam pukul 10 suku. Mana kita nak pergi lagi ni guys? Baru order ketiga. So, sekarang dah pukul 10, mall pun dah buka. Mungkin boleh dapat order dalam mall kan. So kita pusing-pusing dulu kat Bandar Baru Bangi ni, Seksyen 8 dan Seksyen 9 ni. Ada rezeki kita, ada. Baru order ketiga. Kalau dapat lepas ni dapat double, ngam lah terus dapat 5 order kan. Sekarang dekat kita baru ada 3 order.
Jom pusing-pusing dahulu. Let's go. Jam menunjukkan pukul 11 pagi guys. So sampai sekarang order pun masih tak ada. Setakat ni kita dapat 3 order saja. So aku minta maaf pada korang semua. Minta maaf lah daripada diri aku sendiri ni. Aku minta maaf disebabkan video kali ni pendek lah sikit. Sebab kita dah hanya dapat 3 order saja daripada 7 pagi sampailah 11 pagi ni. Jadi hari demi hari Grab ni makin lama makin slow. Dan aku tak pastilah kenapa. So ini lagi membuatkan aku berfikir banyak, adakah nak teruskan buat vlog ataupun tidak. Kalaulah hari-hari seterusnya macam ni juga, aku tak boleh nak buat apa lah guys. So bagi aku fikir-fikir dulu nak teruskan ataupun tidak kan. Yalah bukan apa, keluar 7 pagi sampai pukul 11 hanya 3 order saja. Nak buat vlog pun dah rasa tak ada semangat dah guys. 3 order hari ni kita dapat RM26.10 sahaja. So daripada pukul 7, 8, 9, 10, 11 4 jam hanya RM26.10. So itulah keadaan dia sebagai Grab rider pada tahun 2026 ni. So habislah video setakat ini. Aku nak teruskan pun order pun makin lama makin tak ada ni. So daripada aku sidai, so aku balik lah guys. Dah pukul 11. InsyaAllah kita jumpa pada Sabtu depan pula. So bagi aku fikir-fikirkan, and korang juga komen juga dekat bawah macam mana nak teruskan ke ataupun tidak dengan order macam ni. Aku dah on Shopee sekali pun masih tak ada order. So kita jumpa Sabtu depan Let's go on.